Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada SMP Syubania ingin membentangkan tajuk Daurah Hadis 40 karangan Imam Nawawi. Sebelum itu, visi kami adalah melahirkan generasi ulama yang berkualiti. Mengapa kami pilih tajuk ini? Memahami intipati 40 hadis berkaitan akidah, ibadah dan akhlak. Yang kedua, membentuk pelajar yang berakhlak dan berilmu melalui hadis. Baik, seterusnya untuk kepentingan Daurah Hadis 40 ini, ia dapat menguatkan hubungan kita dengan sunnah Nabi SAW melalui penghayatan daripada hadis-hadis baginda. Yang kedua, menjadi rujukan asas pendidikan Islam dalam sekolah, ceramah dan pengajian. Seterusnya, kandungan utama. Yang pertama, asas agama dan usul Islam. Contohnya kesempurnaan iman dan akhlak sebagai asas amal. Yang kedua, iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan ini menjelaskan hubungan hamba kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tazkirah dan pembinaan jiwa. Dia boleh menekankan pembersihan hati seperti menjauhi syubhat. Contoh hadis yang penting, hadis niat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat. Yang kedua, hadis agama itu nasihat, menunjukkan kepentingan berniat, amar ma'ruf, nahi munkar. Yang ketiga, hadis keutamaan sifat malu. Baik, yang nombor 3 ni hadis keutamaan sifat malu. Daripada hadis 40, Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Bermaksud, jika telah hilang rasa malu dalam diri kamu, maka buatlah segala apa pun yang kamu mahu. Jadi, keutamaan sifat malu ini penting untuk kita sebagai orang Muslim. Antara aktiviti-aktiviti yang kami lakukan dekat sekolah kami adalah membuat penada buku hadis 40. Objektifnya untuk menghafal mengenai hadis tersebut, menggalakkan kreativiti, bawa kelas sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kedua, explorers hadis, di mana explorers ni di setiap dinding-dinding sekolah kami ada banner-banner hadis-hadis 40. Jadi mereka, murid-murid, diorang akan pergi ke setiap dinding-dinding tu untuk menghayati hadis tersebut, membuatlah yang sebenarnya katakan tadi, iaitu penanda buku. Jadi hadis yang tepat, yang penanda buku dia yang menarik, maka adalah pemenangnya. Pengajaran hadis, pelajar perlu utamakan amalan yang bermanfaat untuk akhirat, ini sentiasa memperbaiki diri dan tingkatkan amalan soleh. Yang kedua ialah pembentukan akidah yang benar. Hadis-hadis awal menekankan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat. Dan yang ketiga, akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Hadis mengajarkan supaya menjauhlah daripada perkara-perkara yang sia-sia. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, program Daurah Hadis 40 telah berjaya dilaksanakan dengan lancar dekat sekolah kami. Program ini membawa tajuk menghayati mutiara hadis Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian, yang bertujuan untuk memperkenalkan, memahami dan menghayati hadis 40, pilihan yang menjadi asas penting dalam kehidupan seorang Muslim. Itu sahaja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jadi kita terus masuk pada sesi soal jawab. Juri, ada soalan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya tak pegang, tapi Joey lain saya pegang. Baik, persoalannya, bagaimanakah kaedah atau pelaksanaan Taurah hadis 40 ini, ketika bila, waktunya, dan dari kalangan siapakah penyampai itu? Mungkin kami tertarik. Okay, silakan. Untuk soalan Ustaz tadi, hadis 40 ni selalunya akan setiap pagi pada perhimpunan hari Isnin mesti ada hadis 40. Selain itu, setiap pagi pada waktu pagi selepas baca Al-Quran dan semua, kita orang akan buat da'i 3 minit contoh yang ni pengawas lah yang selalu bagi da'i Okey, terima kasih ucapkan